Jadi kalau ada orang yang penyakit kulit, harus. Jadi kalau abang-abang sini pakai sutra, jangan marah. Kalau orang kata kamu kurang ke, jangan marah tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Berpakaian mengikut. Sopalah adik-adik. Tengok siar 7 pakai subang. Aku pun subang jugalah. Janganlah. Minat siar tak apa, dia pakai subang, no. Kita pula pakai subang belah kiri, belah kanan tak pakai. Adik-adik tahu tak, yang pakai subang sebelah kiri, nombor 1 lembu subsidi. Lembu tengok, oh kawan, tengok tu. Nasib baik tak ada nombor sini tuan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Boleh kita teruskan? Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita berada di masjid, kita niatkan sama-sama, kita niatkan iktikaf. Moga-moga setiap apa yang kita lakukan di dalam masjid ini dikira sebagai ibadat, keberkahan pada diri kita, ahli keluarga kita dan juga harta kita. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang saya muliakan, Tuan Nazir kita, iaitu yang bahagia Al-Fadil Tuan Zainal Abidin, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Alhamdulillah yang bahagia Datuk sudah bersama dengan kita pada malam ini, dan insya-Allah kita nak teruskan bual bicara kita bersama dengan yang bahagia Datuk. Kita nak berbicara tentang transformasi diri tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin belik-belik Al-Quran, kita akan jumpa beberapa istilah yang merujuk kepada tempat-tempat yang sangat-sangat mujarab tuan-tuan dirahmati Allah, untuk menjadi tempat permulaan untuk kita mengubah diri kita jadi yang lebih baik. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang buyut atau bait, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ada ayat yang Allah berbicara mengenai wallahu yad'u ila daris salam, daris salam. Ada kala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang satu tempat yang bercerita tentang askinu, berkaitan dengan sakan ataupun begitu juga tempat tinggal. Ada kalanya tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wanita, tempat yang paling baik untuk ditransformasi diri. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam dia nak mentransfer diri untuk jadi orang yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan tentang bait, rumah yang didiami. Kalau orang lelaki lain pula, Allah sebut tentang fi buyutin, merujuk kepada masjid. Kemudian ayat seterusnya Allah cerita tentang berkaitan dengan lelaki yang begitu ampuh hubungannya dengan Allah sehingga tidak digoyahkan oleh perniagaan. Baiklah tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada beberapa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, di sini ada satu gambaran bahawasanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita suruh perhatikan, tadabbur ayat-ayat ini. Kalau kita nak jadi orang yang terbaik, kita perlu memahami setiap istilah-istilah ini. Dan kadang-kala Allah Subhanahu wa taala suruh kita memerhatikan tentang satu lagi istilah yang disebut mihrab, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang fil masajid, innama ya'muru masajidallah ulaika humul muhtadun. Baik, ada beberapa istilah-istilah yang saya sebutkan tadi sebenarnya menjadi kata kunci ataupun keyword untuk kita perhatikan pada malam ini. Kita nak dengar huraian bersama dengan yang berbahagia Datuk, bagaimana agama Islam
menganjurkan nak ubah diri, nak transform diri ini bukan tunggu setahun sekali, tidak, tetapi sebenarnya hari-hari ya Datuk. Jadi kita nak dengar mukadimah daripada yang bahagia Datuk. Silakan ya Datuk. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Ahmad, terima kasih yang berusaha, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ahmad, surah Al-Insan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Surah yang kita baca pada setiap hari Jumaat insya-Allah. Berpuluh-puluh tahun kita baca. Allah sebut pada awal-awal surah Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Ada satu masa, kata Allah. Satu masa ni sebut apa ya? Ada satu masa kita sebut dahr. Dahr. Al-waqt. Orang putih panggil a period of time. Period. Okay. Bahasa Arabnya senang aja. Ad-dahr. Ada satu masa, nama kata Allah, nama kamu ni tak pernah disebut. Testing. Tak pernah disebut. Nama Kazim ke, nama Ahmad ke, nama Dolah ke, nama Usop ke, nama Kak Som ke, tak pernah disebut. Pernah satu hari, pernah satu masa, dulu-dulu nama kita tak ada, Kak Som. Tak disebut pun. Subhanallah. Sekarang baru disebut. Sekarang baru dikenali. Sekarang baru disebut. Ini nama apa? Ini nama apa? Saidin. Ini nama apa? Saidin Dengki. Saidin Dengki itu cerita Malaksa, entah ni. Dulu sebelum kita lahir tak disebut. Maknanya tuan-tuan, kita ni tak ada siapa-siapa. Dulu awak tak ada dalam sejarah. Dulu nama awak tak ada dalam pendaftaran negara. Dulu awak ni tak disebut. Tiba-tiba Allah jadikan awak. Pernah tak awak ingat tempoh itu? Pernah tak datang pada kamu hal ata tu maknanya pernah tak datang pada kamu satu masa yang kamu punya nama tak pernah disebut langsung? Nothing yet worth disebut sebagai, tak pernah disebut, mentioning tak ada, mention tak ada, tak pernah disebut. Sekarang baru ada. Maka ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, Ustaz Ahmad, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. maka Allah Ta'ala jadikan kamu daripada tak ada, dijadikan daripada air yang terpancar, min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'a, maka kamu pun diberikan pendengaran, basira, penglihatan, diberikan pada kamu hati untuk berfikir. Tuan-tuan yang saya muliakan, inilah bentuk hijrah kita. Bila dijadikan daripada air, diberikan mata, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati untuk berfikir, maka jadilah kita. Allah sebut kita daripada asalnya tidak ada, kosong, orang pun tak disebut. Ni adik-adik, akak-akak kita yang belum kahwin ni, anak pun tak ada. Apa nama anak dia? Tak tahu. Akan datang kahwin pun belum, Ustaz. Kita pernah melalui fasa itu, fasa tidak ada apa-apa. Kemudian Allah menjadikan kita min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira, maka Allah jadikan pada kita mendengar dan melihat.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dijadikan telinga, dijadikan mata, afidah, hati untuk berfikir. Maka daripada satu peringkat dan sampailah kepada satu peringkat, awak akan kembali balik ke tempat kejadian awak. Itulah nama dia proses hijrah. Itulah nama dia proses transformasi. Daripada tak ada kepada ada. Dalam istilah tauhid dipanggil apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Dalam istilah tauhid dipanggil baharu. Sifat baharu. Kita sifatnya apa? Baharu. Oh, memang baru Ustaz, baru siap ada kilang Ustaz. Tu lain. Ni kereta baru Ustaz, baru sampai Ustaz. Ini baru siap Ustaz. Itu bahasa daripada segi tauhid. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baharu. Langit dulu tak ada, sekarang ada. Bulan dulu tak ada, sekarang ada. Itu nama dia apa? Itu nama dia baharu, dalam braket makhluk. Yang dulu ada, sekarang ada, sampai bila-bila pun ada. Nama dia qidam. Itu adalah sifat pada Allah. Allah sedia dah ada dah. Maka tuan-tuan jangan cakap pula Allah tu ada transformasi pula. Mana ada Tuhan tu transformasi? Sebab hari ini manusia meletakkan Tuhan tu ada transformasi. Dia buat batu, dulu batu tegak je batu. Sekarang mereka dah transform batu tu. Mata dah boleh kelip. Ada alat pula dalam kepala tokong tu. Ada di setengah negara, mulut dia boleh nganga, boleh minum susu telan, keluar ke belakang pula minta. Oi, Tuhan dema pun ada transform pula. Tu nama dia transformer, tuan-tuan. Allah dia sedia. Baik, nombor satu. Bagaimana untuk transform? Kenal diri dulu. Awak makhluk. Dulu awak tak ada, sekarang awak ada. Awak makhluk. Bila makhluk ada Tuan yang membuatnya. Bila kita adalah baharu, ada orang yang menciptakannya. Yang menciptakannya ialah Allah. Maka syarat untuk menjadi orang yang berubah, syaratnya daripada Allah awak datang, dan tujuan awak berhijrah pun untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan faham ayat tu bila kita dapat musibah aja. Ayat tu nak bagi sedar kita ni daripada Allah, dan kita ni akan balik pada Allah. Jika awak transform, lari daripada jalan Allah, transform apa? Dulu awak semayang, saya dah ada transformasi pada diri saya Ustaz. Saya dah tak semayang sekarang. Lain macam ni. Hajah, kenapa sekarang tidak menutup aurat? Saya nak jadi diri saya Ustaz. Saya rasa bila saya tak pakai hijab, saya lebih confident Ustaz. Doakan saya dapat keberkatan daripada Allah. Nak berkat apa engkau buat benda yang Allah tak suka? Maksud transform tadi apa? Berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berikanlah kami petunjuk pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita tak boleh buat sendiri. Jalan yang lurus tu Allah bagi tahu. Jalan apa? Orang-orang yang telah mendapat nikmat daripada Allah. Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para salihin. Ini dipanggil apa? Inilah jalan dia. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Allah murka, waladhdallin, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi kalau tuan-tuan nak transform daripada Allah, mengikut cara Allah, jalan yang telah ditetapkan, itu jalan dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ini. Macam mana jalan yang nak diikut tu Ustaz? Allah kata apa dalam Quran Ustaz Ahmad? Wa idh qala rabbuka lil malaikati
الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Maka nombor dua, kita kena kenal kita daripada Allah. Allah yang ciptakan kita sebagai apa? Khalifah. Khalifah di muka bumi. Sebab ada orang kata khalifatullah, kita ni khalifah Allah. Oh, hebatnya engkau wakil Allah, Tuhan lantik engkau, hebatlah. Dalam Quran kata khalifah fil ardi, khalifah di bumi, yang menguruskan bumi, yang menjalankan kerja-kerja memakmurkan bumi. Allah lantik kita. Bila Allah lantik kita mengatasi makhluk yang lain, malaikat pun Allah tak lantik. Kalau nak ikutkan, malaikat lagi besar, malaikat lagi hebat, Allah tak lantik malaikat. Kenapa ustaz Allah tak lantik malaikat? Malaikat mana ada minum air? Malaikat tak minum air ni tuan-tuan. Manusia minum air. Maka apakah cara minum yang terbaik? Apakah minuman terbaik? Al-Quran aja, Nabi Muhammad tunjuk pada malaikat. Malaikat, macam mana cara minum air? Aku pun tak minum. Sekarang perempuan di belakang, lelaki di depan. Sebab apa? Sebab dia perempuan, kita lelaki. Apa-apa lelaki ke depan. Malaikat mana ada lelaki perempuan? Macam mana nak jadi contoh pada kita? Macam mana nak mentadbirkan? Malaikat dia bukan ada nafsu macam kita. Kita ni ada nafsu, ada keinginan. Sebab tu dia mau tolak tabung derma. Sebab kita nak menambahkan ruang solat masjid. Dia ada 4 juta lagi ni tuan-tuan ni. Agak-agak kalau tabung ni tolak malam ni, cukup dah 4 juta malam ni. Tobat lahum tak cukup tuan-tuan. Lakum dinukum waliyadin tuan-tuan. Maka dengan adanya keinginan, yang ada keinginan itu siapa? Manusia. Rimau tak perlukan rumah macam ni. Sebab tu Allah tak latih binatang kat nak. Walaupun gajah tu besar, kenapa gajah tak jadi khalifah? Sebab gajah tak perlukan ni. Tuan tengok, perlu ke kapet gajah ni? Tak. Gajah bukannya perlukan mangkuk tandas tu, pecah tandas. Yang sesuainya, maka Allah lantik kita khalifah. Tetapi nak menjadi khalifah, mestilah mengikut jalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menjadi khalifah yang menguruskan alam ini, mestilah mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi, yang diperturunkan kepada Nabi melalui Al-Quran. Maka tuan-tuan nak transform apa benda pun sila, mesti berada pada jalan khalifah. Jangan lari daripada khalifah, jangan merendahkan martabat khalifah. Ada orang dia meletakkan satu khalifah sampai kita kadang-kadang jadi tertipu. Apa makna khalifah? Orang yang mentadbirkan alam. Apa makna khalifah? Orang yang memakmurkan dunia mengikut jalan Allah. Ada tak yang lebih terror pada dia? Tak. Kalau ada, mesti dia jadi khalifah. Ada tak yang lebih power daripada dia? Tak. Kalau ada, mesti dia jadi khalifah. Ada tak yang ilmu lebih daripada dia? Tak. Kalau orang tu lebih ilmu, mesti dia jadi khalifah. Ada tak yang lebih pandai daripada manusia ustaz? Tak. Kalau ada, tentu orang tu jadi khalifah. Kenapa jin tak jadi khalifah ustaz? Padahal jin besar, panjang umurnya. Jin, bila Nabi Sulaiman mati pun jin tak tahu. Nabi Sulaiman duduk tengok dia membuat kerja, duduk tengok. Jin pun buat kerja kerana takut pada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Nabi Sulaiman jatuh. Baru dia tahu, loh, udah meninggal. Kalaulah kita tahu dia dah lama meninggal, kita tak buat kerja ni. Kata jin. Ustaz, jin tu orang parit ke? Tidak, saya translate dengan tuan-tuan. Jin tak cerdik, sampai orang mati pun dia tak tahu. Sebab tu Allah tak bagi pada jin. Tuan tengok jin tu cerdik ke? Jin tak cerdik tak?
Yang cerdik kita. Tiba-tiba tuan-tuan kata, Ustaz, ya, di Amerika sekarang dah ada UFO. Oh, iya ke? Betul, baru ni Trump dia tunjuk gambar dia berjalan dengan UFO, Ustaz. Piring terbang pun dia ada satu nama tempat tu, Area 51, Ustaz. Dia ada tempat tu semua UFO, Ustaz. Oh, dah lama dia orang datang, Ustaz. Kita je tak tahu. Duduk terbang, Ustaz. Oh, hebat. Itu yang takut tu, kalau lah dia datang ke Ampang, Ustaz, mampus kita, Ustaz. Kenapa perlu mampus? Yalah, UFO hebat, Ustaz. UFO pandai, Ustaz. Dia terbang tak dapat dikesan oleh radar. Dia boleh terbang dengan laju, Ustaz. Dia cerdik, Ustaz. Kalau begitu, kenapa UFO tak jadi khalifah? Yang cerdik kita. Allah sebut dalam Quran, surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard Ma fis sama. ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah Wa may yujadilu wa fillah. man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin. Baik. Yang hafal Quran dia. Saya tak hafal, Tuan. Dia Al-Hafiz, saya Al-Hafuz. Aish. Jadi sejak saya keluar hospital, saya bawa je dia. Ceramah mana-mana pun saya bawa dia. Jadi mana-mana ayat saya sebut je. Luqman, dia pun baca Luqman. Mana ayat je saya tala ke dia. Kalau dia tak ingat, saya tala dia pula. Zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillah Bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin. mubin ke munir. Oh, sudah. Cek dulu, tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, Allah kata, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat aku mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi? Yang Allah mudahkan urusan kita di langit, di bumi itu untuk siapa? Manusia. Yang tuan-tuan percaya UFO ada tu kejadah apa? Yang tuan-tuan kata UFO terbang lebih laju pada jet, kenapa? Yang terbang sekarang paling laju orang. Cristiano Ronaldo, ada jet dia tu. Messi ada jet. Enjin kecil, enjin besar, kapal terbang kecil, laju terbang. Itu belum jet tempur. 1600 km sejam. Bapak punya laju, tuan-tuan. Dah jumpa? Wala kitabin munir. Yang hafal Ustaz Ahmad, saya hafuz, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, biasalah, bukan semua nak ingat, kena mengulang. Sebab tu saya suka tebuk Ustaz Ahmad. Tebuk dia, tuan-tuan. Tauliah Selangor ada? Ada. Ini Selangor ke Kuala Lumpur ni? Selangor ni nampak. Selangor. Ada tauliah ya? Masya-Allah. Jangan takut, tuan-tuan. Kami berdua ada tauliah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, maka tuan-tuan kalau nak transform ilmu penerbangan, silakan. Allah bagi pada manusia. Sebab tu hari ni kapal terbang berubah. Daripada kapal terbang ada 2 kipah, 2 sayap, pakai topi, nampak spek mata dua zaman dulu-dulu. Hari ni nama dia Airbus, hari ni nama jet. Hari ni kapal terbang first class, ada bilik air sendiri. Kak Som, nanti ambil kapal terbang, beli tiket first class, bukan business, first premium first class. Dalamnya ada bilik air sendiri, tak payah berebut dah. 8 jam penerbangan, duduk dalam tandas je, relax, tuan ni. Oh, bapa, boleh mandi, tuan. Ni, saya ada orang jemput saya ceramah, last minute. Saya kata mana boleh dah, tuan, penuh, tuan. Lagipun tempat yang tuan jemput ni jauh. Saya ada live di RTM. Habis pukul 5 ceramah tempat tuan pukul 9. Memang flight apa pun tak ada dah.
minta maaf tuan, saya minta maaf. Tak apa Datuk, saya hantar jet ambil Datuk. Boleh tuan, sempat tuan-tuan. Menapik punya ustaz ni tuan-tuan. Dia pun hantar jet dia dekat dengan airport Ipoh. Orang putih driver, dia tunggu saya dekat dengan tangga tu. Orang putih ambil beg saya, naik di atas. Bila lagi tuan-tuan, orang putih nak bawa beg, bila lagi nak merasainya. Bila saya naik, dia ada dalam tu. Assalamualaikum tu. Wassalam. 8 orang je jet ni. Masya Allah. Datuk beli jet ni buat apa? Actually I ada business di Afrika. Oh, kita ni actually tak tinggal. Actually orang nampak tu. Saya kata sampai ke Afrika, ke terbang kecil-kecil ni. Dia kata sampai enjin besar dia. Kapal je kecil 8 orang. Lagipun bila I nak semayang di Masjidil Haram, I pergi je. Habis semayang Jumaat, I baliklah. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Kita duduk di Ampang ni Jumaat pun tak sampai tuan-tuan. Dia boleh sembahyang Jumaat di Masjidil Haram naik jet balik. Ada tuan-tuan heran, tak payah heran. Itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman tadi, kami memudahkan urusan kamu di langit. Sekarang tuan-tuan, tolonglah kalau tuan-tuan nak berjaya, gunakan teknologi langit. Teknologi yang tak nampak, tapi benda ada, yang berada pada atmosfera, ruang udara. Langit di sini maksudnya apa? Atmosfera. Pintu kereta terbuka, enjin kereta menyala, aircon pun. Tuan-tuan duduk flat belakang tu, tingkat 15, kereta di bawah, start enjin, siap aircon lagi, turun sejuk dah kereta. Turun kereta hilang. Mana pula kereta aku ni berjalan tuan-tuan. Itu teknologi. Jadilah orang yang transform. Tuan-tuan boleh buat. Hari ni tuan-tuan, berapa banyak yang guna remote aircon, remote bangunan, remote kereta, remote. Teknologi tuan-tuan. Atmosfera. Ni boleh buat dah. Ni nampak tak ceramah kita ni 3 kamera ni. Satu dunia tengok ni. Buat siaran langsung ni. Dulu ada, tak ada. Sekarang ni tengok ustaz kita ni begini rakam tak. Tu abang kita tu masuk FB tu. Teknologi gunakan untuk dakwah. Sampai bila kita nak menolak teknologi? Gunakan, tapi gunakan awal-awal saya katakan tadi, mesti guna pada jalan Allah. Betul pada jalan Allah, mengikut syariat. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada adik kita ni. Orang lain semua Ronaldo, dia seorang Michael Jordan, nampak ni tuan. La ilaha illallah, subhanallah tuan. Sekarang zaman CR, dia masih lagi MJ tuan-tuan. Kenapa anak-anak ni datang? Saya keluar pada tandas tadi mat. Dah beratur ambil gambar mat. Kat tandas? Ustaz ambil gambar Ustaz. Belakang tandas tu. Astagfirullah. Anak-anak muda dia besar-besar demo ni tuan. Tanya demo, mana kenal Ustaz Kazim? Tok Tik. Saya Ustaz di Tok Tik. Oh, Tok Tik ada, Tok Wan ada, semua Tok ada tuan-tuan. Nampak tak? Dengan adanya teknologi, hari ini kuliah kita disiarkan secara langsung di kawasan kita. Yang duduk di rumah boleh tengok. Sebab tu ramai tak datang. Yang kena faham, tak faham sudah. Tak payah datang, tengok live kat rumah je. Itu dia. Hello lah makcik. Sampailah kata Allah, awak boleh dimudahkan urusan awak di bumi. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi otak pada kita sebagai khalifah. Tuan-tuan hanya perlu berfikir kemudahan di bumi ni untuk kita. Awak tengok pada pokok, macam mana nak jadi pokok tu subur. Hari ni orang boleh buat pokok hybrid. Rendah ni je, buahnya lebat gila tuan-tuan. Oh, buah pelak.
Buah durian, ya Allah lebat gila, ya Allah gila pun tak lebat macam itu. Ni durian apa makcik? Oh ini black thorn, rendah-rendah udah buah ya. Kita gunakan baja ni ustaz. Berfikir saja. Dulu kalau nak buat songkok macam ni 2 bulan baru siap. Sekarang tak payah, nama dia songkok lipat. Bila pakai elok, bila buka Ustaz Ahmad lipat, sebut dalam poket, simple. Nampak? Buat dalam poket. Nampak? Selesai masalah. Dulu mana boleh lipat, keras lepas tu. Ni nampak ada kapek ni. Sekarang ni semua canggih. Maka kata Allah, tuan-tuan, jadikanlah, gunakanlah nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Sebab semua nikmat ni untuk kita. Apa dalilnya Ustaz Ahmad? Allazi khalaqalakum Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. tu dia tuan-tuan. Agak-agak siapa yang nak ganti Ustaz Ahmad moderator? Silalah tuan-tuan. Ya Allah Ustaz, menyemok aja Ustaz. Allah Ta'ala kata, kami jadikan apa yang ada di muka bumi ni untuk awak. Jadi tuan-tuan, sebagai kita merdeka, kita orang Islam yang ada Quran, kita orang yang berpelajaran, jom berfikirlah bagaimana kita boleh berubah. Dulu alif dati a, alif bawah i, alif dapan u, a i u lambatnya. Berdua di atas ban. Nak sebut ban tu, berdua di atas ban, berdua di bawah bin, berdua di hadapan bun. Ban bin bun. Lambatnya nak sebut ban bin bun. Sekarang sebut je ban bin bun. A ba ta, ta saja, fa'ala, ja'ala. Senang, nama dia Iqra ni. Berubah. Tak adanya opah, tak ada macam itu. Opah ngeja. Pa di atas pa, ain di atas alam, di atas la, fa'ala. Pa tak payah apa, lambat apa? Fa'ala. Itu Iqra. Saya mula-mula dapat ilmu Iqra ni tuan-tuan tahun 94. Belum diajar lagi di sekolah. Saya dah belajar dah. Belum ada lagi diajar di maktab-maktab. Saya dah ambil kursus dah tuan-tuan. Maka banyaklah orang yang bila mengajar Iqra dia tak sampai. Dia Iqra ni tuan-tuan 3 bulan je boleh baca Quran dah. Tapi sekarang 6 bulan tak habis-habis. Kenapa? Sebab awak baca salah. Bacaan dia pendek-pendek. Kataba fa'ala. Dia macam tu. Dia bukan kataba fa'ala wajada, harama jadaha. Itu buku 1. Masuk buku 3, fa lalas sampai ke muka fa ni tu dapat. Sebab awak bacanya sampai pendek, apa nama laju, dia kena baca pendek-pendek. Fa'ala kataba. Maksud kita dah pandai fa'ala kataba. Ini masalah masuk buku 3 dah. Sadaqallahul azim. Dia kena baca tu. Saya belajar Iqra, ambil sanad daripada dia tuan-tuan. Sampai lagu pun saya belajar di situ. Kita belajar membaca Al-Quran, tak perlu dieja, langsung dibaca. Cubalah bezakan, mesti jelas beza di antara bunyi a dan a, ha dan kha, qa dan kha. Sampai gitu. Sampai di tulisan yang tebal di bawah tu pun saja. Ni la 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 la, bukan macam tu. La 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 gitu. Apa tu mak? Dah masuk waktu ke? Dah masuk waktu dah. Seminit lagi. Saya tak boleh bunyi tu. Trauma tu. Masa saya duduk dalam ICU, itulah bunyi dia. Salah lagi dia bunyi, oh sudah. Terus. Aduh, masalah ni mak. Okey. Jadi tuan-tuan, jom. Tuan-tuan hanya perlu berfikir. Saya dulu mengajarnya tajwid. Mengajar tajwid, mengajar Quran tahun 90-an tuan-tuan. Bila saya mengajar Quran, orang perempuan ramai, opah baca.
Opang uzur. Loh, uzur lah. Kanak pun uzur, Ustaz. Sudah tuan-tuan. Satu kelas uzur. Sagi aku cek seorang kan? Sudah tuan-tuan. Asal baca uzur. Asal uzur je baca. Ustaz, bila orang asyarakat. Raya ni, apa? Tak payah. Masih dua rakaat apa? Fatihah masih dua rakaat. Masih baca. Jangan mangkar riba. Kau uzur. Bahasa Melayu kau uzur berat. Bulan lepas semua dah tak mati. Tuan-tuan ni ada perubahan. Ada mana? Ada. Itu belum masuk lagi belum? Nanti saya ada lagu. Kalau tak rumput dan hilrokok surya pun jadilah macam mana saya sebagai seorang penceramah pun tak berubah. Tak lagi sampai ke ceramah tu. Bila orang jenuh ada dalam sekasih, aku nak datang. Jangan, bila jenuh apa? Ayolah, aku akan banyak. Aku pergi sini. Sebab tu kena ubah. Saya nombor satu kena ubah. Semua kena buat transport. Aku ni, aku nak jadi imam. Aku nak buat dan aku nak buat. Bila datang maghrib. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saat lagi sembahyang Isyak aku nak buat hijaz pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saat lagi aku sembahyang subuh aku nak buat Masjidil Haram As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat lagi sembahyang zuhur aku nak buat Al-Ghamidi pula. Zuhur tak kuat. Oh tak buat. Nasib baik dia tak tertipu tuan-tuan. Tidak kalau lah dia zuhur nanti Ustaz saya nak baca Al-Ghamidi Ustaz. Jumaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa pula ni? Imam ni kena transform tuan-tuan, letak kat luar tuan-tuan. Ni ada perubahan. Bilal pun ada perubahan. Supaya orang kata, "Oi, ni lagu apa pula ni? Tok Imam baca ni lagu apa pula sedapnya dia baca." Sampai Kak Som tu berhenti sembahyang. Siapa imam tu? Kak Som janda pula elek tuan-tuan. Ni parah. Kadang-kadang kita tak berubah, kemudian kita marah, kenapa orang tak datang? Saya sebagai penceramah tak berubah style saya. Ya. Jadi ya. Ya. Hukumnya haram ya. Ya. Jadi lu jadi tak jadi balik orang tuan. Kena berubah. Mat, kalau azan nahwa macam mana Mat? Macam tadi. Cuba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita azan tadi Isyak tu nahwan. Kalau jiharkah? Jiharkah macam maghrib tadi. Maghrib tadi jiharkah. Bilal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan maghrib tadi. Kalau pada takbir raya, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu apa? Itu hijah, hijah. Jadi tuan-tuan, raya tahun depan, raya tahun inilah tahun depan pula.
Muharram tu ni tak lama lagi kita nak raya Ramadan Fitri, ubah. Sebab kita ni bila takbir raya je menangis je. La ilaha illallah. Apa yang sedih benar tu imam tu? Isteri dia baru meninggal bulan puasa. Oh, patutlah pun. Tuan-tuan cuba ubah tuan-tuan. Takbir raya kali ni dengan penuh semangat, walitukabbirullah ala ma hadakum. Semangat. Kita ambil khutub apa nama takbir raya Yaman. Tak pun Pakistan. Tak sedih langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Tak sedih langsung tuan-tuan. Berhenti kita kat pintu masuk tu. Ni raya ke apa ni? Jadi semuanya boleh kita buat, berubahlah. Daripada kita meniaga, daripada cara mengajar cikgu sekolah, daripada kita pegang masjid, ubah. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa seronok nak buatnya lagi pembinaan tambahan satu tingkat di bahagian belakang masjid. Masya Allah, 4.4 juta. Saya masuk tadi, parking kereta situ, Mat. Saya kan boleh lah masuk. Tengok dah ada orang sembahyang situ penuh dah. Ya Allah, bapa pusing ke belakang tak ni. Ini baru kuliah maghrib, belum sembahyang Jumaat, belum sembahyang raya, belum lagi ada ceramah macam-macam program. Jadi tuan-tuan, apa yang pihak masjid nak buat ni sangat cantik lah tuan-tuan. Menyediakan ruang solat yang lebih selesa. Besar pahala kita derma ni tuan-tuan. Berapa kos Ustaz? 4.4 juta. Masya Allah. Yang terkumpul baru 200. Baru yang terkumpul baru 200,000. 200,000. Apa susah 4.4 juta, Mat? Yang datang malam ni 1,000. Bagi 4,000 seorang, settle tuan-tuan. La ilaha illallah. Setahun seorang 1,000 selesai masalah tuan-tuan. Oh, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah lihat bagaimana pentingnya kita memahami kronologi yang disebutkan oleh yang berbahagia Datuk tadi. Untuk melakukan perubahan diri, kita kenal dulu siapa kita ni. Kita ni lam yadhkur syai'an madhkura. Kita ni asal daripada insan di satu keadaan dahulu, satu ketika dahulu kita ni memang tak disebut, tak ada apa pun. Tapi bila kita dilahirkan, baru di situ kita pelan-pelan berubah daripada tak ada apa jadi ada apa-apa. Dan dalam keadaan seperti itu tuan-tuan, perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah betapa pentingnya kita memahami tentang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Pentingnya kita mengenali siapa diri kita, bagaimana perjalanan kita untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham juga apakah tugas-tugas kita di atas muka bumi ini, supaya kita tahu peranan kita dan kekuatan kita untuk kita memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah. Salah satu perkara yang perlu kita perhatikan juga pada malam ini tuan-tuan dirahmati Allah, untuk membawa diri kita kepada transformasi tadi, perubahan diri. Islam dia mengajarkan kita kalau nak masuk kepada agama ini ataupun jalan untuk kita membawa diri kita kepada kesempurnaan, perubahan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Dia tak boleh masuk sikit-sikit. Dia tak boleh Tuhan-Tuhannya di masjid, luar masjid dah tak ada Tuhan. Ada jenis orang perangai macam tu. Jadi kita tak mau keadaan seperti itu. Jadi kita nak dengarlah sikit kupasan daripada yang bahagia Datuk. Apa yang dimaksudkan dengan udkhulu fis-silmi kafah? Silakan yang bahagia Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ayat yang dibacakan tadi, udkhulu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan cakap pula kami berdua pakat. Pakat tak ada makna tuan. Tajuk tu mutawakat, soalan yang dia bagi kat saya pun dia tak tanya saya, dia tak bagi tahu tuan-tuan. Dia main tanya saja tuan. Tak apa, saya pun main tanya dia saja. Mat, surah ni mat lantak tuan-tuan. Jadi jangan tuan-tuan cakap lain ni pakat ni, mana pakat ni. Tadi mesti singgah mana-mana makan roti canai pakat ni. Tak ada tuan.
Memang Ustaz Ahmad ni alhamdulillah, tanyalah surah apa pun dia boleh sambung alhamdulillah. Hari itu saya suruh dia baca surah yang paling tinggi sekali, dia sambung elok. Tadi surah Al-Baqarah senang, atas saya kata, mak sambung mak, inna a'tainakal kautsar, selama rok dia je fasallu. Ada yang jawab di belakang tu, itu aku biar apa. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang yang beriman, masuklah kamu keseluruhannya. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Jangan ambil sebahagian-sebahagian, jangan ambil part of, jangan ambil part time, jangan ambil. Maksud semua tu apa Ustaz? Pertama, di mana-mana sahaja awak berada, ambillah Islam. Jangan hanya ambil Islam waktu di Mekah saja. Kak Som, jangan di Mekah je pakai telekong, pergi beli kurma kat ladang tu, dibeli tu Arab tu. Kurma dibeli pakai telekong Kak Som tu. Bila balik ke Ampang, lebuh telekong tu, hilang telekong, udah berkemban. Menyediakan dekat Ampayam tu kemban. Baru balik 2 hari umrah, hilang telekong dah. Sediakan depan rumah, sebelah rumah dia pula Tok Sia masjid. Hari Jumaat nak pergi vacuum kapet, mana Haji nak ke masjid vacuum, agak-agak haji tu pergi tak tuan-tuan masjid, begini menghadap tuan-tuan. Padahal ngakak tu pula berkembang, dah ngaruh dada depan hamba Allah tuan-tuan. Kenapa yang di sana akak tutup, di Malaysia akak tak tutup? Di sana ialah rumah Allah kan, atau di sini sama dekat. Islam tu di sana, di sini. Oh, cuba tuan-tuan tengok, kita kalau ke Masjidil Haram hari Jumaat 2 jam 3 jam dah sampai masjid, 3 jam supaya dapat duduk dalam masjid. 3 jam sebelum masuk Zuhur, masjid Jumaat tunggu dah. Kita tanya dia, berapa jam nunggu? Saya pukul 10.30 dah sampai. Lamanya. Tak terasa nak kencing ke? Saya pakai pampers. Ni pun parah juga dia tuan-tuan ni. Dia ni faham ke tidak sembahyang ni? Cuba tengok sembahyang Jumaat bila balik ke Malaysia. Tu imam barakallah, dia tak masuk. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Berilah. Bukan cendol. Kenapa yang awak tak masuk awal? Belum sembahyang. Habis tu di Mekah awal 3 jam. Mekah lain. Fisil mikafah. Nombor 1, di mana sahaja awak berada. Ustaz, macam saya pergi ke bulan, macam mana Ustaz? Nak semayang tu macam mana Ustaz? Semayang? Apa masalah? Ialah macam nak ambil wuduk macam mana? Abang pergi ke bulan dulu, kemudian abang call saya. Masjid ni pun abang tak pergi, sibuk ke bulan. Macam-macam soalan tuan-tuan ni. Ustaz, ya, soalan? Okey. Air mani, ya, najis tak? Tak. Kalau air mani najis bang, abang pun najis. Dia tak najis. Okey, kalau dia tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Abang kumpulkan dulu 2 kolah, kemudian call saya. Bila nak terkumpulnya Ustaz? Mana saya tahu. Punya banyak lagi air abang tanya air mani ke jadah apa? La ilaha illallah. Baik. Di mana yang kita nak masuk, nak ikut Islam secara keseluruhannya? Di mana-mana saja. Amerika ke, Afrika ke, tengok bola ke, apa benda ke, di Malaysia ke, di mana-mana saja. Cara Islam ikut. 2, apa keadaan sekalipun, ikut Islam. Bang, kita ni macam mana tak sembahyang lagi? Sembahyanglah jamak.
Tak puas lah bang semayang jamak-jamak. Semayang jamak tu keharusan untuk kita semayang. Kita ni kan berjalan musafir bang. Musafir pun ada semayangnya. Semayang. Macam mana keadaan pun semayang. Di mana keadaan apa pun semayang. Kita pergi melancong ke negara lain. Saya tengok nak ambil wuduk dekat airport. Wuduk tak ada tempat. Semayang tak ada tempat. Kena semayang tak? Semayang. Saya kata, abang, jom kita ambil wuduk dalam bilik air, dalam toilet, ambil wuduk dalam bilik air. Saya pun ambil wuduk, saya tunggu dia orang nak sembahyang dekat tepi tiang airport tu. Tak keluar-keluar lagi, pakcik ni pergi ke mana ni? Rupanya dia tengah kena marah dengan cleaner. Sebab apa? Kaki sebelah dia atas lantai, kaki sebelah lagi dalam sinki. Tengah dia basuh kaki. Punya marah. Saya kata, relax bro, relax brother, relax tuan ni. Dia kena terkejut, kena marah tuan-tuan. Kaki dia dalam sinki tu ketar tuan-tuan ni. Orang kita nak ambil air semayang lah, kaki dalam sinki, marah lah tukang cleaner tu basah dia punya sinki. Bang, boleh abang ambil dalam tandas tu pun boleh. Yelah, macam mana nak baca bismillah tandas? Tak payah baca. Baca bismillah tu sunat. Jangan abang baca pula bismillah. Jangan, tandas belakang tu bang. Belajarlah. Kalau dalam tandas pun tak boleh ambil, bang, ni sebotol air cukup bang. Sebotol air saja untuk ambil wuduk cukup. Janganlah abang ambil macam air banyak, siap kumur satu botol. Ustaz dah habis, memang habis lah. Ambil, kalau tak boleh guna sebotol kak, ambil spray. Boh lambuk air lah, spray. Ustaz, di mana nak dapat spray tu Ustaz? Yang tu pun nak tanya saya. Depan tu kedai barber kak, pinjam dia punya kak. Sepunya simpelnya Islam. Di mana keadaan awak, solatlah, ikutlah Islam. Walaupun di hospital, duduk patah tangan, patah kaki, tergantung. Kepala je tak patah, duduk tergantung. Mat, macam mana keadaan kau? Kau buta, tak nampak ni, patah riuk ni. Sabarlah Mat. Kau tak nampak ke lembu tu Mat? Kalau kau nampak, aku tak langgar lah lembu tu. Oh, marah tuan-tuan. Kau dah semayang Mat? Din, kalau aku sihat, kau tak payah tanya aku semayang ke tidak. Tak nampak tangan aku wuduk sebenarnya, mau wuduk macam mana? Bungkus macam ni. Tuhan pun faham aku sakit. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia tuan-tuan. Kalau awak sakit berbungkus, cara wuduknya pun berbungkuslah. Gantikan dengan tayamum, contoh dia. Simple. Habis tu Ustaz nak rukuk macam mana? Tulang saya patah pinggang, semayang berbaring. Ustaz, oi, ya, saya ni lumpuh. Macam mana nak pakai kain tutup aurat? Macam mana nak pakai baju Ustaz? Saya lumpuh Ustaz, hanya berbaring di atas katil Ustaz. Semayang sambil berbaring. Ustaz faham tak macam mana saya nak pakai telekung, macam mana saya nak pakai baju Ustaz? Lagi senang. Akak suruh suami akak ke isteri abang ke ambil selimut tutup. Jangan tutup sampai habis kepala. Innalillahi wa inna. Buka, itu mati bang. Letak sini semayang lah bang. Alhamdulillah. Simple. Di mana-mana pun masuklah Islam secara keseluruhannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa sebab sekalipun Islam aja. Jadi masuklah dalam Islam tu apa dia? Apa keadaan sekalipun, di mana awak berada sekalipun, ikutlah Islam. Yang ketiga, apa benda yang masuk dalam Islam keseluruhannya? Untuk semua urusan. Pakaian, masuklah Islam keseluruhannya. Cantik baju Ustaz, ini kain SB line. Oh, bukan sutera Ustaz? Tak, laki-laki haram pakai sutera. Jadi kita tak boleh pakai. Kenapa Ustaz tak pakai sutera? Allah, laki-laki tak boleh, perempuan boleh. Tapi saya dengar Ustaz, ada laki-laki diharuskan pakai sutera. Boleh? Boleh, harus, kalau badan dia berpenyakit, penyakit kulit. Kalau dia pakai kain cotton, dia jadi panas,
pakai kain kapas, dia jadi panas, kulit dia akan gatal, dia akan merebak satu badan lagi teruk. Maka harus pada dia pada masa itu pakai kain sutra. Ulama-ulama kata itu pun hanya pakai di rumah sahaja, jangan duduk jalan pergi kenuri pula. Ataupun kalau penyakit dia ada kayap, kurap sini je seketul, maka tang situ je boleh pakai sebesar 4 jari, tutup. Ustaz, jari siapa Ustaz? Jari kita ke jari Arab? Jari abang lah, apa Arab pula sini. Tutup. Jadi kalau ada orang yang penyakit kulit, harus. Jadi kalau abang-abang sini pakai sutra, jangan marah kalau orang kata kamu kurang ke, jangan marah Ustaz. Yang mana faham, tak faham sudah. Berpakaian mengikut. Serupalah adik-adik, tengok siar 7 pakai subang, aku pun subang jugalah. Janganlah minat siar tak apa, dia pakai subang, no. Kita pula pakai subang belah kiri, belah kanan tak pakai. Adik-adik tahu tak, yang pakai subang sebelah kiri nombor 1 lembu subsidi. Lembu tengok, oh kawan, tengok nasib baik tak ada nombor sini tuan. Nombor 2 yang pakai subang sebelah kiri G, golongan G, jantan dengan jantan. Adik-adik pakai subang sebelah kiri P, bintang. Naya tengok, mak belik tengok, halo, sudah tuan. Hospital Ampang dekat bang. Sebab tu jangan pakai, ikut yang Islam punya. Ustaz, macam kami orang perempuan macam mana Ustaz? Macam mana apa? Macam mana? Tadi Ustaz cakap sutera laki-laki tak boleh pakai, macam kami orang perempuan boleh. Boleh tak Ustaz? Pakcik pakai baju kurung sutera, kemudian pakai telekung semayang, boleh? Bukan sutera tu buat pada taik ulat ke Ustaz? Jadi taik mana boleh pakai? Kalaulah dibuat pada taik, jangan kata bawa semayang, pakai biasa pun tak boleh. Janganlah disebut taik ulat. Belajar sampai habis, harus pakai. Jadi kadang-kadang pelik, Ustaz, saya gigi saya rongak, dah cabut patah Ustaz, jadi saya pakai gigi palsu, sakit Ustaz, tak selesa, bernanah Ustaz. Loh, betul? Jadi tukang gigi cakap boleh pakai gigi emas. Dah habis ikhtiar dah guna gigi palsu batu, dah memang sakit Ustaz, dia tak sesuai Ustaz, gigi gusi saya ni ada problem Ustaz. Tapi kalau gigi emas harus. Kalau gitu pakai 2 emas yang laki-laki boleh pakai, bukan 3. 1 gigi emas kalau dah tak ada pilihan. 2 hidung emas, hidung dia resedung, cabut-cabut hidung, keluar hidung, berlubang hidung ni, kalau hujan turun masuk ke hidung, keluar ke mulut, maka boleh pakai hidung emas. Cuma kalau kita pakai hidung emas, bahayalah sekarang kan, serahkan hidung awak, sudah tuan-tuan. Yang ketiga pisang emas. Yang anda faham, tak faham sudah. Yang lain-lain jangan duk pakai. Ustaz, jam saya emas tau Ustaz, butang baju saya emas tau. Awak Islam tak? Ya, kalau gitu bukan untuk kita laki-laki. Simple tuan-tuan. Apa benda pun rujuk pada Islam. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Udkhulu fis silmi kaffah. Apa benda ilmu, mestilah betul pada Quran. Kalau salah pada Quran, dia bukan ilmu. Kalau betul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ilmu. Kalau tidak, bukan ilmu, walaupun yang mengajar kita profesor sekalipun. Benda ni tuan-tuan, saya cakap dalam TV1 hari Jumaat lepas, siaran langsung forum perdana Ehwal Islam. Saya sebut tentang khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Allah kata, manusia, awak adalah pengurus di bumi.
Awak adalah pemakmur di bumi. Awaklah yang duk handle gunung ganang, bukit buka apa semua tu di bumi. Simple. Simple di bumi. Lagi sekali, simple, sesimpel-simpelnya Quran sebut awak adalah khalifah di bumi. Lagi sekali, di bumi. Cukup. Ustaz, kami cadang kami nak pindah ke bulan. Kenapa? Di Ampang ni Ustaz tahulah jam banyak kan, sesak lah jam kan banyak. Rohingya pun ramai, jadi kita secadar nak pindah ke bulan lah Ustaz. Maka manusia pun percaya kita boleh sampai ke bulan. Jadi kalau di bulan awak nak buat apa? Kita bukan buat rumah sana, kita buat macam mini Putrajaya lah kan, kita buat teratur lah. Allah sebut dalam Quran, awak manusia khalifah di bumi. Apa kejadah kau khalifah di bulan? Itulah menjawab pertanyaan orang berjawab. Orang mendakwa kami dah pergi ke bulan, kami dah pergi ke planet Mars, kami dah sampai ke sana dah. Jawapan dia bercanggah dengan Quran. Simple ya amat tuan-tuan. Mereka tipu kita tuan-tuan. 69 depa kata dengar azan di atas bulan tu yang Armstrong masuk Islam, dia mati tak masuk Islam tuan-tuan. Masa bila dia masuk Islam? Kita hari ini ditipu hidup-hidup. Kalau kita buka Quran simple, oh mana ada khalifah di bulan, mana ada khalifah di planet Mars, khalifahnya di bumi. Bumi terbahagi kepada 4. Selagi mana dia 4, maka dia adalah bumi. Awak boleh jadi khalifah di situ. 4 ini adalah bumi. Yang pertama hidrosfera. Yang pertama bumi itu apa? Hidrosfera. Tasik, gunung, sungai, kolam, itu adalah bumi. Maka manusia boleh duduk dalam tasik, manusia boleh berenang, manusia boleh menyelam, manusia boleh naik kapal selam, manusia boleh berlayar. Kerana apa? Itu adalah bumi. Kalau ada orang kata, Ustaz, rumah saya dalam air Ustaz. Oh hebat. Awak nama apa? The Man from Atlantis. Silakan. Sebab tu hari ni ada orang duduk dalam air, nama dia kapal selam. Satu dunia dia berlayar. Jangan kita kata mana mungkin. Ayo kot. Ayo kejadah apa? Air itu adalah bumi. 2. Dipanggil apa? Litosfera. Batu, gunung, ganang, dan bawah tanah, kerak bumi. Ini dipanggil apa? Litosfera. Selagi mana dia adalah litosfera, manusia boleh hidup. Maka ada yang hidup di pergunungan Alps, ada yang rumah tepi gunung Everest, ada manusia yang boleh hidup dekat padang pasir, gurun, batu, gurun. Saya pernah jumpa sebuah kilang motosikal di gurun. Allahu Akbar. Di Kedah. Ya celaka macam ustaz dia, jangan cakap macam tu tak. Saya cerita betul. Boleh tak orang duduk di gurun? Boleh. Awak tinggal di mana? Sahara. Awak tinggal di mana? Saya tinggal di gurun dekat Afrika. Boleh tak? Saya tinggal dalam tanah Ustaz. Awak kerja apa? Saya kerja lombong barang batu Ustaz. Oh. Sekali masuk berapa jam? 2 hari Ustaz. Atau berak kencing semua kat dalam Ustaz. Bila balik naik kereta api, naik di atas. Atau lombong barang batu, letakkan barang batu dalam kereta api, naik di atas. Muka hitam semua, nampak mata. Boleh tak? Boleh. Sebab tu ada orang yang tinggal bawah tanah. Ada orang yang duduk bawah tanah tuan-tuan. Tu zaman Vietnam perang. Terowong bawah tanah. Gali bawah tanah, tentera Amerika tak jumpa. Tentera Amerika tak jumpa tuan-tuan. Rupanya mereka duduk bawah tanah. Lalu je tentera, bab dia bagi sekarang. Terowong bawah tanah. Hanya seorang je tentera Amerika yang berjaya. Nama dia Rambo. Dia je berjaya. Allah, nama Rambo. Yang ketiga dipanggil apa? Atmosfera. Atmosfera ini adalah bumi. Apa dia Ustaz? Ruang udara.
Kapal terbang, helikopter terbang, jet terbang, belon panas terbang. Itu dipanggil apa? Atmosfera. Maka manusia boleh terbang di situ. Tak payah heran. Ustaz, ya. Boleh tak kereta terbang? Boleh. Ustaz percaya satu hari nanti kereta terbang? Boleh. Kalau kereta terbang, Ustaz, macam mana dia nak kutip tol? Kejadah pun tol kau. Kau bagi lesen selesai lah masalah. Takkan buat plaza tol kat atas tu. Tak terperapuh makcik tu. Tapi macam tak logik tau. Kereta terbang. Kereta berapa tan? 1 tan. Kapal terbang? Mana berat? Kapal terbang ke kereta? Kapal terbang berat. Kalau kapal terbang boleh terbang, takkan kereta Myvi tak boleh? La ilaha illallah. Hanya perlu berfikir. Orang Cina hanya perlu berfikir dan dia buat. Akhirnya Cina dah buat kereta terbang. Orang Melayu masih bergaduh. Orang Melayu masih bergaduh. Kunut bid'ah ke tidak? Astaghfirullahalazim. Hari ini tuan-tuan, Perancis dah buat manusia terbang. Dia pakai roket di belakang dia terbang. 60 km sejam dia terbang. Superman bukan lagi cerita, betul punya terbang. Bayangkan nanti Tok Imam datang masjid, ada roket di belakang dia. Dengan jubah dia terbang, landing situ tuan. Waktu nak landing tu, jubah naik ke atas tuan. Sekarang Perancis dah buat tuan. Motor terbang dah buat. Sebab tu tuan-tuan hanya perlu berfikir. Nama ni apa? Batu batan, boleh duduk. Dan yang terakhir, apa dia? Namanya ialah biosfera. Kita orang Melayu sebut biodiesel. Tanah, kebun, rumah boleh dibina di atas tanah, boleh duduk atas tanah, binatang boleh duduk tanah sana, tanah sini. Itu dipanggil bumi. 4 ini adalah bumi. Lain daripada ini bukan bumi. Manusia tidak boleh untuk memakmurkan dia. Simple ilmu Tuhan. Tapi hari ini kita mula nak menandingi Quran. Kita boleh pindah ke planet. Pergi ya. Pergi ya. Ada ke Syabas kat sana? Mana nak minum air Din? Tunggu Syabas lah. Tak ada makna hanya Syabas nak pergi sana. Gelap Din. TMB ada. Yang ada TMB di bumi, yang ada Syabas di bumi, yang ada kedai di bumi, yang ada kedai Sebernika di bumi, yang ada gerai di belakang tu mat. Papadom ada, Musang King ada. Musang King sekarang murah mat. Yang tuan-tuan nak tanam ke bulan tu kejadah apa tuan-tuan? Oh, bengong ke apa? Simple tuan-tuan. Sekarang bumi ni untuk kita. Sekarang Malaysia ni untuk kita. Mari kita berpakat, mari kita sepakat. Jangan ada gaduh-gaduh, jangan ada perang-perang. Bina kemajuan. Mulakan pada diri kita. Cina tuan-tuan dah bergaduh lama sangat dah dengan rakyat sama rakyat. Akhirnya mereka stop. Last mereka bergaduh di Medan Tiananmen 1988-1989. Tutup buku. Sekarang tuan-tuan, mana tempat yang tak ada Cina sekarang? Baju, botol, gelas, handphone. Mereka tak bergaduh macam kita. Kita bergaduh tuan-tuan, daripada politik sampai baju kunut. Mereka tak ada gaduh. Hari ni apa yang tak bukan pada Cina? Sebelum Cina, Jepun. Last Jepun 1956, perang Korea dulu 55. Lepas tu Jepun kata kami tak nak terlibat dengan perang. Kami tak nak terlibat dengan perang. Sampai sekarang akhirnya mereka maju. Kapal terbang buat, kereta buat, semua buat. Peti air dia pun buat. Mereka tidak perlu lagi menghantar tentera ke negara-negara lain. Tapi di rumah setiap orang di dunia masa itu ada Jepun. National, Sanyo, Toshiba, Hitachi, Selipar, Jepun. La ilaha illallah. Sampai bila tuan-tuan? Sebab tu Allah kata, jom berdamailah, wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Tapi dia buat macam mana? Nabi Muhammad
daripada Mekah hijrah ke Madinah. Hijrah, bukan pelarian. Aduh. Hari ni saya kata Nabi Muhammad tu pelarian. Astaghfirullahalazim. Ustaz tak nak hurai ke Ustaz? Masa dah tamat, Mat. Tamat dah. Nanti kita hurai pula. Apa makna hijrah? Apa makna pelarian? Nabi Muhammad sebelum pindah ke Madinah, orang Madinah ni berpecah belah. Sana puak, sini puak, sini puak. Bila Nabi hijrah, puak-puak yang berpecah ni jadi satu. Ansar. Itulah hijrah, menyatukan. Kita sekarang tiap-tiap tahun sambut hijrah, lagi berpecah banyak. Asal kalah tubuh parti baru, asal kalah je tubuh baru. Tiba-tiba kita kata saya ikut hijrah. Hijrah apa? Ni 5 Ahmad. Ni 5, ni 1. Mana yang kuat? 1 ke 5? Ramai jawab 5. Tak, 5 tak kuat, Mat. Patahkan satu jari, Mat. Jangan betul-betul, Mat. Sebab awak pecah. Senang orang patahkan. Cuba awak 5 awak kumpulkan jadi 1. Nama dia buku 5. Ni nama dia gelas. Kalau pegang 5-5, tak ada siapa boleh rampas. Ni nama dia mikrofon. Kalau pegang 5-5, tak ada siapa berani rampas. Ni 1, 5 jadi 1. Kuat. Cubalah 5 ni pecah, pegang mikrofon macam ni. Lagi dahsyat. 100% lagi dahsyat, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Yang gelak tu mesti faham. Yang tak gelak tu bodoh ke Ustaz ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Mat, ini kali pertama kita sampai ke Alhamdulillah masjid ni. Saya dah ceramah 35 tahun. 36 tahun dah. Tahun 90 saya start ceramah. Baru sampai sini sekali. Jadi kalau tuan-tuan nak sambung balik pelarian tadi, jemputlah saya 36 tahun balik. Kita repeat balik, Mat. Jadi kalau tuan-tuan rindu pada saya apa benda? Tuai padi je lah. kalau rindu. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sementara kami ada tu tengoklah. Tak apa Ustaz, nanti kami tengok gambar Ustaz ada. Kalau rindu datang pondok. Dia tuan-tuan, ada orang marah gantung gambar ni. Apalah gantung gambar macam menyembah Ustaz Kazim pula. Yang awak tengok dia buat apa? Awak tengok tempat sujud. Yang salahnya kalau tempat sujud semua gambar Ustaz Kazim, itu pun salah. Yang awak tengok di atas tu buat apa? Tengok Ustaz, ceramah perdana. Sudah tuan-tuan, ni parah juga ni. Jadi kalau tuan-tuan rindu pada saya, di belakang ada banyak jualan, termasuklah daripada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Yang sekarang saya sedang bangunkan 13 ekar di Sungkai. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk, ada 100 buah pondok akan dibina. Di Ipoh ada 20 pondok yang kosong. Kalau tuan-tuan nak masuk, sila lapor diri, temuduga kita akan buat. Yang di Sungkai 100 buah akan dibina, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan boleh dapatkan produk kopi Kazim, koko Kazim, buku Kazim. Yang tak boleh beli Kazim saja. Ada orang kata, Ustaz terima kasih Ustaz bawa saya peminat kopi ala Kazim. Sedap kopi ala Kazim. Itu baru kopinya makcik, belum Kazimnya. Sudah tuan-tuan. Kita jumpa lagi 36 tahun daripada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jemput tuan-tuan. Kalau rindu yang bahagia Datuk, jemput-jemputlah datang ke pondok kami di Ipoh pun boleh.
di Sungkai pun boleh. Dua-dua. Kalau di Sungkai kita ada 11 ekar, 13 ekar, di Ipoh kita ada 67 lot. Jadi tempat kami sangat besar, tempat yang bahagia Datuk sangat besar. Jadi tuan-tuan kalau ingin melawat, dah hadir, berbas-bas, ajak ahli Korea pun kita sangat raikan. Kita setiap minggu kita buka untuk kehadiran pelawak-pelawak. Minggu lepas saja ada 10 bas yang datang di Ipoh dan di Sungkai, dan alhamdulillah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan. Nanti insya-Allah tuan-tuan sampai, kami akan sambut tuan-tuan untuk ijtima' ilmu. Kita dengar pengajian-pengajian bersama dengan yang berbahagia Datuk. Kita buka setiap hari Sabtu dan Ahad. Kalau nak datang hari-hari biasa pun boleh juga. Setiap hari kita melaksanakan pengajian-pengajian duha, belajar tafsir, fiqh dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian, kurang lebih kami mohon maaf. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Senyum nampak gigi, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.